Hello guys, dah kembali lagi di channel Miguel dan hari ini kita akan bermain Unmatched Ego atau Rematch Ego. Tapi Unmatched Ego ni nama dia telah ditukar. Sebelum ni Rematch Ego jadi Unmatched Ego, okay? So kita akan bermain sebagai pass. So kita kena bermain di midfield. Abilities dia saya dah setting, playmaker, passer dengan monster. Sekejap. Monster. Okay, pas. Kalau skill kita ambil air trap. So takkan kita nak main sebagai Kaiser kan. So kita tukar lah jadi siapa lah. Jadi Hiyori ada Hiyori. Oh tak apalah, kita pakai rambut ni je lah. Sekejap. Rambut ni ya. Ni sekejap. Rambut. Bacira. Chill bro, Bacira je. Sekejap. HV ke HV try. Okay. Okay. So kita akan start dengan offline practice dulu. Go, let's go. Sekejap, patutnya kita kena pakai perfect pass lah kan. Tak apa, air trap untuk. So kita tak boleh jadi keeper. Kita hanya boleh jadi midfield. No, jauh sangat. Passing. Okay, pass. So kita akan cari tim yang kuat lah. Okay, mantap. Lah, ni akan menjadi sangat susah sebab saya tak pernah pakai. Saya tak pernah jadi pass. Ya. Cek, pas atas. Oh, lama. Yo, apa ni? Shoot. Oh. Shoot lah. Dia ni. Kita hanya boleh tekan DK, tapi kita tak boleh tekan untuk maju ke depan saja. Okay, let's go. Woi. Mantap. Sabar, set. Shoot. Oh. Okay, let's go. Orewa skizo. Susah lah kalau main dengan bot ni. Pas.
Yay, let's go. Goal juga. Basket sih. Dah agak dah. Low. Aduh, agak-agak crash. Yay, let's go. Orewaski zo. Salah. Ni dia punya pass ni tak ada yang macam, so memang betul lah kita kena pakai perfect pass. Ya. Mantap siut. Okay, let's go. Buat satu. Shoot je. Gobloknya. Tak kenapa saya. Tak sampai. Macam bajet je. Shoot lah. Itulah titik yang kita boleh pakai. Aku ini adalah Modric. Tangkap boy. Pas. Tak. Dari marah walau kamu sakit. Yeah, gol lagi. Let's go. Chill bro, let me take it. Tak, saya nak pas bawah tau. Loh. Shoot lah jeng. Yay. Siapakah yang MVP? Loh, malah MVP chick. Okay, sekarang untuk yang offline match punya kita dah boleh. Tapi guys, kalau untuk yang skill aktif dia tu kita kena tukar pakai air trap. So kita kena try perfect pass. So kita akan training sedikit. Sekejap. Mana try perfect pass. Pentul ayam diciptakan
Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau tapi tidak. Ku merasakan apa yang ku rasakan. Tanpa ragu kau bilang kamu yang paling membuat game. Kalau kamu nampak ini, tolong buat bekas stamina. Apa nak cakap tadi, lupa pula. Skill aktif dia yang kedua. Loh kampas. Alamak. Okey. Dah boleh. So kita kena arahkan ke atas kan. Apa itu? Sekejap. Iklan. Okay, so OBS sekarang 66 tengok. So kita join red time. Acimimiu. Hei, itu dua jadi satu. Shoot kat sih, alamak. Freddy Lahoya. Okay. Aku main. David terkena bekam. Cepatlah David terkena bekam. Loh. Susah woi dengan casing yang dah nak rosak ni. Let's go Orewa Skizo. Aku mau tinggal tunggu waktu. Yay. Dia pakai power shoot ke? Tak, direct shoot. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Loh. Macam Allah. Kau diri sendiri bejing. Ingatkan diri sendiri. Broad. And everyone go up to the rust. Sudah dikira assist kan. Shoot pun tak masuk. Baik tak ya. And to everyone go up to the rust. Loh. Kontrol. Jemput. My PC dah. If you want go up to the right. Itu baru golkan diri sendiri. Pas.
Everyone go up to the rock. And to everyone go. Tengok, kita hanya pass, tapi kita boleh MVP. Hanya memberi ruang untuk biru untuk menjadikan gol. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan button like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan button notification. Bye. Tut.